Korang guna extension buat macam ni ke? Sebenarnya bahaya tapi dengan extension daripada Tesan ni, semua benda tu settle. So guys, ini dia tahu extension daripada Tesan. Dia simple, unik, banyak port. Size dia kecil je. Untuk setiap CC dia ada 2 port AC. So total ada 8. Memang banyak boleh cocok. Tak cukup dengan tu, dekat atas ada 3 port lagi, 2 USB Type A dan 1 USB Type C. Dia juga ada satu main switch, which is sekali korang tekan, dia akan hidupkan ke semua port yang korang dah cucuk. Dah tu macam mana dengan plug-plug saya yang lain yang saya tak guna tu? Jangan risau, sebab dia ada surge protection, which is kalau kena kilat ataupun voltage spike, dia memang akan auto cut off. Design dia memang compact, jimat ruang. Korang tengok, aku letak atas meja macam ni je, tak ganggu ruang. Kalau nak guna extension biasa tu, korang tengok memang banyak makan ruang. Dekat bahagian bawah dia ada 4 anti-slip rubber. So bila letak dekat satu tempat tu, dia susah sangat nak bergerak. Plus bila korang dah cucuk macam-macam plug dekat situ, dia akan tambahkan berat extension tu. So memang susah sangat nak bergerak. Macam biasa guys, kalau korang nak link, aku sediakan dekat bawah.